Sudah hampir 2 dekad Kak Zah menjadi bidan mengendalikan proses kelahiran. Kak Zah sudah lali dengan tangisan dan ringikan ibu-ibu yang baru melahirkan. Lagi-lagi, Kak Zah juga ibu kepada 2 orang cahaya mata. Kak Zah tahu sakitnya bertarung nyawa sendiri demi menghidupkan satu nyawa lagi. Kak Zah. Kak Zah. Sakit ya. Janganlah bangun ke mana. Memanglah sakit. Lepas tu semalam kan kita tak makan. Tu pada lesu tu. Ha? Kak sakit. Nurse? Macam tu yang biasa tu kalau Macam tu lah. Kalau sakit macam tu. Tapi insyaAllah tak ada apa-apa. Kita bersihkan. Sakit semua. Apa-apa lah kisah. Assalamualaikum. Boleh saya tahu bilik isteri saya? Atikah binti Rizwan. Cikgu Atika 16B. Bisa? Ika dah sedar. Alhamdulillah. Abang nak kita mana, Abang? Anak kita siapkan. Sakit ya. Abang di ofis. Pak Ayah ada kau? Adik dah macam mana? Abang dah maklumkan dah. Halina ada dengan atuk dan nenek dia. Cuma Ika, abang nak bagi tahu sesuatu. Abang tak mampu nak sembunyikan perasaan ni. Abang minta maaf, Ika. Abang minta maaf. Kalau abang tak bagi tahu sekarang, abang tak tahu bila abang boleh bagi tahu benda ni dengan Ika. Kenapa dia, Bang? Abang tak tahu macam mana nak cakap dengan Ika. Tapi abang tak boleh nak sembunyikan perasaan ni. Kenapa? Abang tak boleh nak berpura-pura. Abang minta maaf, ini soal perasaan. Kenapa dia, Bang? Abang jatuh cinta, Ika. Abang minta maaf. Abang gurau kan? Sakit ni, Bang. Tak. Abang tak. Abang tak bergurau. Abang memang jatuh cinta, Ika. Abang tak tahu macam mana perasaan ni boleh ada dalam diri abang. Tapi abang minta maaf. Abang minta maaf. Bang, siapa ni, Bang? Aiza. Adik Ika.
Minta maaf. Terima kasih. Pergi akak duduk pintu. Sampai ni. Rumah ni, Kak. Banyak kenangan. Kita masuk ya. Assalamualaikum. Allah. Ika. Hei. Kenapa macam ni? Kenapa diorang buat kau macam ni, Kak? Kenapa masa Ika mengandungkan anak dia, Kak? Dahlah, jangan fikir sangat. Kesian anak. Jangan fikir sangat, ni. Kesian diri tu juga. Dah makan dah belum? Nak makan tak? Akak suap. Tak nak, Kak. Ni sini anak ni akak pegang. Dah. Tak payah fikir sangat. Nanti lain jadinya. Ika tak sangka, Kak. Setahun Ika tumpang Kak Aiza. Macam ni yang dibalasnya. Dalam diam, dia bermain cinta dengan suami Ika, Kak. Gila. Macam mana Ika nak balik rumah mak lepas ni? Hari Raya macam mana, Kak? Suami Ika dah jadi adik ipar Ika. Dulu dia peluk Ika. Sekarang dia peluk adik Ika. Ika tak sanggup tengok diorang, Kak. Ika tak sanggup. Ika sangat istimewa di sisi Allah. Hanya orang yang kuat aja mampu menanggung beban ujian macam ni dan Allah tahu Ika mampu. Betapa sayangnya Allah pada Ika kerana menyediakan peluang mujahadah sehebat ini, Dek. Ya Allah, berikanlah kekuatan pada wanita sehebat ini. Kak Zak, kenapa adik dan suami Ika sanggup buat Ika macam ni? Ika tengah sakit ni, Kak. Kenapa, Kak? Kenapa? Stoking udah berpakai tau. Nanti masuk angin. Pakai je sampai habis pantau 1 hari pun tak apa. Ya? Ina, bagi Acik minyak sayang. Terima kasih. Okay. Tutup dia. Urut Sejak insiden di hospital dulu, lebih setahun Kak Zah menjadi rapat dengan wanita yang tabah itu. Tak nak. Dah kenyang kot. Kan? Yes. Minum sikit, Minum tak? Tak nak juga. Ni, baby nak apa? Nak susu?
Kak Zah kagum dengan kekuatan semangatnya. Kak Zah tahu Atikah masih lagi bersedih. Tapi kini, dia tidak larut dalam beban emosinya. Mirka, jangan lupa makan. Okey. Bisa tu. Boleh tidur dalam rumah? Akak dalam bilik, Jangan lupa untuk makan. Atikah terlihat sangat profesional dan bijak membuat keputusan. Seusai diceraikan Hamdan, Kak Zah menyaksikan sendiri betapa Atikah pantas ke mahkamah menuntut hak harta sepencarian. Atikah tahu hak-haknya. Dapat sedikit wang tuntutan, Atikah meletakkan jawatannya sebagai guru prasekolah dan membuka sebuah taska dan sebuah tadika. Alhamdulillah, Dik kerana jiwa telusnya mendidik dan memberikan yang terbaik, perniagaan Atikah semakin maju. 2 premis menjadi 3, kemudian 5. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Atikah tahu Hamdan terluka dengan kata-katanya itu. Namun, itulah hakikat yang mesti Hamdan terima. Atikah bukan lagi isterinya. Lelaki itu sepatutnya malu mahu meminta bantuan seperti itu. Jadi kau tolong? Tak, Kak. Ika langsung tak berdendam dengan diorang. Dia pun Ika dah maafkan diorang lama dah. Ika redha dengan ketentuan Allah. Namun nak terlibat dalam hidup diorang tak lagi kot. Ika sekarang dah happy dengan anak. Lagipun Ika ada Kak Zah sekarang. Kak Zah banyak bantu Ika. Terima kasih Kak Zah. Sabar. Kalau tak ada Kak Zah, dah tak tahu lagi je. Tak ada apalah. Akak tahu Ika kuat. Akak bangga tahu dengan ketabahan Ika. Terima kasih. Tanya kau. Ika dah kehilangan suami, tapi Allah ganti dengan sahabat sejati. Syukur padamu ya Allah kerana mengirimkan Ika Kak Zah.